jangan bagi tahu ayah aku yang hari ni aku akan ponteng sekolah. Tapi bukan ponteng betul-betul lah. Ponteng dalam Roblox. Tapi aku pesan kat korang, jangan sesekali ponteng sekolah tau. Kecuali kalau korang nak tengok Ikhmas pindah. Saja je, gurau. Oh no, it's Monday o'clock. Apa dia Monday o'clock tu? Isnin, jam Isnin. What? You really don't want to go to school, do you? Aku memang tak nak pergi sekolah. Try to convince your strict dad that you have a fever. Macam senang je game ni. Choose your unit. Disebabkan sekolah rendah dulu cikgu aku ajar Celsius, so aku akan tekan C. Let's go! Bangun! Oi! Terangnya. Oh no, it's Monday again. I have to go to school. Alah, malasnya pergi sekolah. I really want to stay at home today. Alah, aku nak duduk rumah hari ni. Ya, aku tahu. I will go tell father I am sick. Aku akan cakap dengan ayah aku, hari ni aku sakit. Let's go! Go tell your father. Disebabkan aku panggil abah, kita panggil abah dalam game ni. Buka pintu. Okey, tekan E. Ha! Ada gambar musang gelap ni. Musang ke memerang? Ke monyet? Okey, buka pintu ni. Buka sekarang. Oi! Alah, abah aku ada kat sini. Kenapa rambut abah ni botak ni depan ni? Belakang ada rambut, atas tak ada rambut. Say that you are ill. Tekan E. Ayah, sebenarnya kan, hari ni Ikhmas rasa nak demam. Rasa tak sihat. May I suggest staying at home instead? Boleh ke saya nak duduk rumah hari ni? Kat sini abah tengok, betul ke kau demam? Oi, ayah ada suhu. Ayah boleh ambil suhu. 36.5 Celsius. You are okay. Get ready for school. Kena siap pergi sekolah juga. I need to find a way to convince him. Aku rasa aku kena cari jalan supaya ayah aku yakin yang aku ni demam. Turn on every light in your room. Okay, so kena cari switch lampu lah kan? Ni bilik Ikhmas tadi. Kita kena tutup pintu dulu. Lepas tu, kita buka dah lampu. Satu dah buka. Okay, ni. Ni dia. Let's go. Satu dah buka, 2/3, jadi satu lagi yang tinggal. Mungkin kat ini? Yes. Tapi apa kaitan buka lampu dengan demam? Ayah! Ikhmas sakit. Father, I reckon the thermometer display the wrong temperature earlier. Betul lah ayah. Ikhmas rasa termometer yang ayah pakai ni sebelum ni rosak sebenarnya. Tolong ayah cek Ikhmas sekali lagi ayah. Okay, Kamal, ayah akan cek kamu ya. 37? Tinggi tu ayah. Tinggi tu. Dahi ayah berkerut tu. Tak nak senyum sikit pun. But nothing to worry about. Go to school. Alah, I need more heat. Aku akan pasang semua lampu dalam rumah ni. Let's go. Switch lampu. Yes. Pasang lagi lampu. Okay, lagi. Satu dah buka. Lagi mana? Yeay, jumpa. Boleh buka pintu lagi. Ini apa ni? Tengok apa? Ni bilik siapa? Oh, ni tandas. Kita mandi dululah. Mandi apa? Ikhmas demam tak boleh mandi. Guys, korang pernah tak rasa kalau korang demam, lepas tu kan, kalau korang mandi, badan korang akan ketar-ketar macam tu. Okay. Buka lampu. Bilik ayah tadi. Kita buka lampu kat bilik ayah. Ayah, hai. Nak buka lampu. Come on, go get ready. Nope. Ni ada pintu. Buka pintu lagi. Oh, ni garaj. Kita buka lagi sekali. Kita buka sekali lampu. Betul ke cara ni berjaya, guys? Bilik ayah dah. Tandas dah. Bilik aku dah. Mana lagi lampu? Lampu. Aku perlukan lampu. Ni dia lampu. Yes. Oh, dalam bilik ayah rupanya. Kalau macam tu, yang ni pun kena buka jugalah. Ayah. Ikhmas dah buka lampu. Betul. Ikhmas demam hari ni, ayah. Ikhmas demam. Percayalah kat Ikhmas, ayah. Kau tipu Ikhmas dah. Mesti ayah cek kau. What the? Aku dah buka semua lampu 37 je. Kau baik, Ikhmas. Kau sihat. Kau pergi makan breakfast, dah pergi mandi sekarang. Okey, baik. Ikhmas akan pergi breakfast. Breakfast bukan dalam bilik. Breakfast kat dapur lah. Aku daripada tadi annoying dengan gambar ni. Kenapa dia perlu letak gambar ni? Ni dapur. Okey, dapur. Okey, ambil gelas kosong. Lepas tu, ambil air lah. Alright, kita minum ais. Air coklat. Aku suka air coklat. Heat up coklat. Okey, microwave akan panaskan coklat ni. Tapi aku pelik. Sekolah pukul berapa? Aku dah buat macam-macam tapi sekolah tak mula lagi. Ayah ni boleh nak hantar pergi sekolah. Tapi aku kena breakfast dulu. Aku dah ada breakfast ni. Hello, Ikhmas dah breakfast. Kenapa tak gerak lagi ni? Oh, kena tekan kat situ. Patutlah. Alright, lepas tu pergi mandi. Tutuplah, nanti pencuri masuk. Okay, kita cari tandas. Nak mandi. Oh, tu tandas. Okay. Oh, mandi kat sini lah. Yeah. Mandi dulu. Sedapnya mandi. Mandi air panas. Yes. Kalau mandi air panas, mestilah demam aku makin meningkat. Maksudnya ayah akan percaya yang aku ni demam. Ya, nak mandi lama-lama. La, nak mandi. Oh, apa ni? Kita meditate.
Okey, lepas tu kita bangun. Kita beritahu ayah. I must request of you kindly take my temperature again. 40.2. Kalau betul-betul 40 Celsius ni dah demam sangat ni, demam panas. No problem dia. You must go to school. Kau kena pergi sekolah. Pergi tukar baju dalam bilik, cepat. Okey Abah, Ikmal pergi tukar baju sekarang. Okey, sekarang nak tukar baju. Kita pergi dulu, malu. Nanti ada orang nampak. Mana baju? Ada baju dalam ni Tapi aku sukalah game ni. Dan setakat ni aku tak perlu lagi spend Robux. Okey, tukar baju. Wah, aku rasa dengan baju tebal ni mesti badan aku makin panas. Ayah, dengarlah penjelasan daripada Ikmal ni. Ayah ke Abah aku tak tahu. Ayah ke Abah, komen kat bawah. Ayah ke Abah? Tengok suhu kau. Nani? Berapa? 40 lagi. Tadi dah bukan 40 ke? Maybe I need to keep the heat inside the house. Kalau nak panas, kita kena tutup tingkap. Kita pergi tutup tingkap cepat. Let's go. Kita tutup tingkap. Tingkap, oh tingkap. Di mana engkau tingkap? Okey, tutup 1 tingkap. Tutup 2 tingkap. Tutup 3 tingkap. Tutup 4 tingkap. Ada 9 tingkap. Banyak berbenar. Jalan lagi. Dalam bilik aku ada tingkap rupanya. Tutup sekarang. Tutuplah cepat. Ya Allah. Okey, 5 dah tutup. Tinggal lagi 4 bilik ayah rupanya. Ambil kau. Lagi mana tingkap lagi? Bilik ayah sudah. Garas lah kan? Tak ada lagi tingkap. Jadi kita tengok dari luar takut ada tingkap lain. Mana lagi tingkap? Tingkap tengah dah. Mana tingkap lagi? Tingkap lagi mana? Ya Allah. Semua dah tutup. Tapi dia kata ada 3 lagi tak tutup. Close all windows and turn the heating. Pasang pemanas udara. Sebab itulah aku kena dengar cakap mak aku dulu. Kena belajar bahasa Inggeris. Tengok sekarang dah tak pandai main. Dalam bilik aku ada heater tak Ada. Siapa kata tak ada? Heater bilik ayah ada heater ke? Belakang ayah. Ayah sanalah sikit. Orang nak pasang heater ni. Okey, kita bila bercakap dengan ayah, kita bahasakan diri kita Ikmal dengan Abah. Abah boleh tak tolong cek temperature Ikmal? Please. Berapa resultnya? Ada peningkatan 46.7 darjah Celsius. Hey! Ya, betul. You are fine. And you are finally ready to go to school. I will skip school one way or another. Yes, aku akan konten sekolah. Stove apa bahasa Inggeris? Dapur. Yes, dapur. Dapur terbakar lah rumah. Kita tengok sekarang. Tingginya api. Faucet tu air dekat sini. Tapi kenapa kita buka? Air panas. Tandas. Yes, ada air sikit. Okey, kita beritahu Abah ni. Tengoklah guys. Rumah ni dah betul-betul jadi merah. Nak terbakar dah. Abah? Duduk sini lagi kau ya. Kau tak pergi sekolah lagi ke? Ayah tak perasan ke rumah kita ni dah macam panas-panas hangat sate bakar? Dia cek suhu lagi. Berapa suhu kali ni? 52.7. Ya Allah, tinggi tu Abah. Tak tahu kalau dia kata okey lepas ni, memang aku rasa dia tak betul lah. You are fine. Fine what fine? Burn your homework in the fireplace. Woi, tebal gila homework. Tengoklah, berat sangat sampai aku tak larat nak bawa homework aku. Tengok muka, ya Allah. Kalau macam ni lah homework aku hari-hari, memang patutlah aku ponteng. Bakar. Yes, bakar sekarang. Aku tak akan melihat lagi kerja sekolah seumur hidup aku. Go tell father you are sick. Cek Abah, cek sekarang Abah. Naik sikit je. There's nothing wrong with you. Abah sedar tak rumah kita nak terbakar sekarang ni, Abah? Ya Allah, kau bagilah Abah aku kesedaran, ya Allah. Rumah nak terbakar dah, ya Allah. Abah aku tak sedar. Put a fork in the microwave. Don't try this at home. Jangan sesekali letak sudu garpu mak ayah korang dalam microwave tau. Habis terbakar nanti. Tengok mana sudu. Ya Allah. Ambil. Okey, kita letakkan dalam microwave. Mana microwave? Ya, letak sekarang. Bakar. Meletup. Patutlah aku dah katakan tadi jangan sekali buat meletup. Tapi aku rasa aku patut cuba sekali sebab rumah aku. Abah, berapa suhu Ikmal Abah? 7 je. Aku perlukan lebih banyak kepanasan. Ikmal akan bakar kereta ayah. Masuk paras. Ni kereta ayah.
So macam mana kita nak membakarnya? Macam mana? Oh, ada minyak. Kapur gasolin. Okey, letakkan minyak ni dekat kereta, okey? Oh, kereta Abah dah berlemuran minyak. Okey, adakah Ikmal akan bakar? Oi, dia kentut. Serius lah, macam mana kentut boleh bakar? Kereta lari. Dia lari? Ikmal bakar kereta dengan kentut. Lagi. Mana ayah? Oh, okey ayah. Sekali lagi ayah. Ikmal yakin kali ni mesti suhu akan naik dengan mendadak. 90. Yes, sikit lagi nak sampai 100 tu. You have go to school. Kena pergi sekolah lagi. Masih kena pergi sekolah lagi. Baik, tak apa. Aku buat cara lain. Burn the trees around your garden. Bakar. Kita cari pokok. Mana pokok? Oh, ini. Bakar. Bakar. Kita bakar je. Kita tahu kita bakar. Kita bakar je. Oh, ambil kau. Ayah. Oi, ayah biar betul tak pasal hutan-hutan dah terbakar. Ayah boleh relax dalam mimpi yang betul. Ayah masih scan dah Ikmal lagi walaupun hutan terbakar. Ayah memang hebat. Aku belajar kat sekolah 100 darjah Celsius je. Apa 167? Kau tengok apa Abah kata. Kena pergi sekolah lagi ke tak? Nothing! Tak ada apa-apa yang berlaku. Sekejap, sekarang ni kita dah melawan hukum alam guys. Mari kita main lagi. Cepat. Itu rambut Abah pun dah terbakar. Fill the pool with lava. Mana kolam mana? Inilah kolam. Aku tak sangka pula aku orang kaya ada kolam renang dekat rumah aku. Not for long empty pool, pray. Mighty Ines Master. Ini sembah setan ni. Oi, aku dah kata dah nampak. Please fill my pool with lava. Woi, sekelip mata macam tu je. Okay, bye. Okay, go tell father you are sick. Aku tak tahulah ni dah kali keberapa aku nak beritahu ayah aku. Kalau ni betul-betul terjadi dalam hidup aku lah kan. Kau tengok rambut aku dah mengacau. Ni kalau betul-betul terjadi dalam hidup aku ni, aku tak tahu. Aku rasa sempat sekolah aku tu habis dulu. Kalau betul buat semua benda ni. Tak apa, kita layankan aja game ni. Jom. Tengok Abah. Abah rambut pun dah berapi kali ni kalau tak panas. Maksudnya apa? Memang Abah lah orang yang paling panas di dunia ini ya. Okey. Abah, cek Abah, cek. Ikmal tengok, cek Abah. Berapa? Kau tengok berapa tu guys? Oi, 1022 darjah Celsius. Betul-betul melawan hukum alam semesta ya kan? Sebenarnya Abah tak percaya lagi sekarang ni. Find something helpful on TV. Cari remote TV. Mana remote TV? Ni kalau kat rumah aku remote TV ni akan masuk celah-celah sofa tu. Oh, okay. Remote control channel. No need less heat. Fantastic. Tak perlu. Nice to see you. All this some ice now. Tak nak. Is your house on fire? Nope. Bomba kat tanah aku nak panas. Kalau bomba datang habislah sejuk rumah aku. Apa lagi? Did you miss your school bus? It's not too late. Tak nak pergi sekolah. Apa yang aku buat? Aku akan order ais. Aku nak tengok betul ke ada ais sampai. Telefon air batu. Okey, berapa tu? 391847 kita call. Call now. Hello, Assalamualaikum. Hai. Oh, finally a customer. Oh, akulah customer tadi, okey. Oh, dia akan bawakan ais kat aku ya. Oh, dah sampai. Okay. It's kinda hot in here. Memang panas. From now on, I'm no longer a name in ice delivery guy. No? Until at the end of the world. Oi, tiba-tiba sekarang my name is hilang. Tak ada apa yang membantu pun dalam ni. Disebabkan tak ada apa-apa berlaku, orang ais tadi pun hilang. Aku akan teka nombor. Ya Allah, bagilah aku kekuatan untuk membakar semua benda ya Allah. Hello? Ada orang ke? Tak tahu pula aku call tadi boleh tiba-tiba keluar naga. Dahlah dia tengah mengajar baby. Mengajar apa dekat baby? The little kittens. Sekarang ni dia dapat call. Kau daripada aku lah. Okay, children, Mr. Duga has got an important work to do. Okay. Now ride on my bike and we will go to this work together. Woi, okay, ni rumah aku tadi. Okay. Oi, naga datang. Kau tengok tu. Dia buat apa? Hai,
Okay, children, I hope you enjoy the latest scroll. Uish, ada baby betul belakang dia, guys. Biar betul. What the heck? Lepas tu? Oi, bunyi naga. Oi, dia menghembuskan api dia. Dah lah pakai spek mata. Oi, rumah aku akan terbakar ke? Adakah rumah aku akan terbakar? The work is finished. Now we can go back to the daycare and continue reading a book. Macam tu. Pergi baca buku lah. Okay, sekarang ni aku tengok apa abah aku kata. Mana abah mana? Ni bilik abah. Aku ingat kalau ada buka ni, inilah bilik abah. Abah. Masih cek suhu lagi, biar betul. 3022.7 darjah Celsius. Apa? Nothing to worry about. Nothing to worry, kayu kat belakang dah terjatuh. Okay, I did not want to do this. Aku tak nak buat ni. Apa yang kau tak nak buat? But you leave me no choice, father. Pull the sun closer with a rope. Macam mana nak tarik matahari? Memang betul-betul tak sangka, guys. Dalam game Roblox ni kita boleh tarik matahari. Adakah itu benar-benar terjadi? Mari kita tengok sekarang, ya. Okay. Tu matahari. Okay. Sun pull with a rope. Okay, kita tengok. Hoi! Oh, kena tarik. Kena tekan lama-lama. Tarik lagi. Tarik lagi. Adakah matahari akan mendekat kepadaku? Adakah momen ini betul-betul akan terjadi? Wow! Sekolah! Aku tak pergi sekolah hari ni ke? Senyap, hello? Bumi terbakar! Father, what is my temperature? 8,000. Betul, Iqmal. Kau ada demam, tapi sikit-sikit. Biar betul, sikit. I guess you can stay home today. Guys, aku dah berjaya. Untuk kontes sekolah hari ni. Baik, terima kasih, Abah. Yeah!